Hai semua, pernah tak anda terfikir macam mana semenanjung kita ni boleh jadi sebutan seluruh dunia sejak zaman purba lagi? Hari ni kita nak buat satu penerangan ringkas tapi padat tentang kekayaan hasil bumi kita yang betul-betul mengubah sejarah tanah Melayu. Jom kita mula. Sebenarnya kan, reputasi antara bangsa negara kita ni bukanlah mitos rekaan semata-mata. Sejak dulu lagi, teks kuno dari India dah panggil bumi kita ni Suvarna Bumi yang bermaksud bumi emas. Malah kalau kita tengok peta ahli geografi Yunani, Claudius Ptolemy, dia namakan tempat kita ni Golden Chersonesus atau semenanjung emas. Hebat kan? Jadi, nama-nama gempak ni wujud bersebab dan sebabnya adalah hasil galian kita yang memang luar biasa berharga. Okey, untuk penerangan kali ini kita ada 4 benda utama nak sentuh. Pertama, kita tengok secara umum kekayaan hasil bumi kita. Kedua, kita selami era keemasan Bijih Timah. Ketiga, kita beralih ke kilauan emas di negeri Pahang. Dan akhir sekali, kita tengok macam mana teknologi perlumbungan ini berevolusi dari zaman ke zaman. Jadi jom kita terus masuk ke bahagian pertama, kekayaan hasil bumi Melayu. Bayangkan macam ni, di sebelah barat laut dan tengah, negeri macam Perak, Selangor dan Negeri Sembilan ni memang betul-betul duduk atas lubuk biji timah. Manakala di sebelah timur, Pahang pula kaya dengan urat-urat emas asli yang sangat lumayan. Dua galian inilah yang jadi nadi ekonomi sebenar dan ia dah rancak didagangkan serta jadi magnet para pedagang sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Memang rebutan antarabangsa lah, senang cerita. Seterusnya, kita beralih pula ke era yang rancak sikit, iaitu era emas Bijih Timah. Kalau kita susur galur sejarahnya, aktiviti pelombongan ni bermula kecil-kecilan je. Sekitar abad ke-15, orang Melayu kita melombong kat kawasan lembah sungai di bawah pantauan pembesar tempatan. Tapi, segalanya berubah bila Bijih Timah ditemui di kawasan Larut pada tahun 1840-an. Penemuan ni memang ibarat satu pencetus revolusi dan ia tak terhenti kat situ. Menjelang akhir abad ke-19, Lembah Kinta pula ambil alih dan terus meletup sebagai pengeluar utama Bijih Timah untuk seluruh dunia. Tapi kan, siapa sebenarnya dalang di sebalik kemajuan pesat ni? Rahsianya terletak pada kepimpinan orang tempatan yang berpandangan jauh. Cuba tengok petikan surat kuasa bertarikh tahun 1850 ni. Paduka Seri Sultan Perak ketika itu dengan rasminya mengurniakan jajahan Larut kepada pembesar tempatan, iaitu Long Jaafar. Kenapa? Sebab Long Jaafar ni guna usaha dan duit poket dia sendiri untuk memajukan kawasan Lombong kat daerah tu. Ini bukti pentadbiran kita dah pun bersistematik dari dulu lagi. Bercakap pasal Larut ni, ada satu kisah sejarah yang cukup ikonik dan unik sebenarnya. Dikatakan, Long Jaafar ni ada bela seekor gajah bernama Si Larut. Satu hari, gajah peliharaan dia ni terlepas lari, jauh ke dalam hutan. Bila jumpa balik, mereka perasan kat kaki gajah tu diselaputi lumpur hitam. Bila disemak, rupa-rupanya lumpur tu sarat dengan bijih timah. Jadi, Long Jaafar pun tak buang masa. Dia jejak laluan gajah tu dan terus buka kawasan pelombongan yang sangat besar. Tuah sungguh gajah ni kan? Jadi, apa kesan langsung daripada ledakan galian ni? Ia literally mengubah peta dan rupa bumi negara kita. Disebabkan oleh demam timah di Lembah Kinta ni, pekan-pekan baharu yang sangat moden dan kaya muncul macam cendawan tumbuh lepas hujan. Gopeng, Ipoh, Batu Gajah, Kampar, bandar-bandargah yang mungkin anda sendiri duduk sekarang ni sebenarnya lahir terus daripada titik peluh dan kepesatan sejarah Bijih Timah ni. Okey, kita tinggalkan sekejap kisah timah kat pantai barat, kita tengok pula bahagian ketiga, kilauan emas di negeri Pahang. Kalau pesisir barat makmur dengan Bijih Timah, bumi Pahang pula memang bersinar dengan urat emasnya yang sangat luas, terutamanya di kawasan Raub. Dan yang menariknya, emas kita ni bukan sekadar untuk dieksport mentah-mentah ke luar negara tau. Cuba tengok pending emas bertatah batu permata ni. Ia membuktikan betapa tingginya nilai emas ni dalam budaya Melayu, siap diangkat jadi perhiasan eksklusif kerabat diraja dan simbol prestij masa upacara kebesaran istana. Memang sangat elegan. Kalau kita tengok garis masa pelombong emas di Pahang ni, dinamik sosialnya juga berubah mendadak. Pada abad ke-16 dan 17, lombong di kawasan macam Raub, Tui dan Tersang ni diusahakan sepenuhnya oleh orang Melayu, orang asli dan juga masyarakat Minangkabau. Tapi masuk je abad ke-18, kabar kekayaan emas ni mula tarik pelombong Cina untuk berhijrah. Akhir sekali, kemuncaknya pada abad ke-19, syarikat-syarikat kapitalis dari Eropah mula masuk line dan melabur secara besar-besaran. Tarikan emas Pahang ni memang tak ada tandingannya waktu tu. Jelas takat ni? Jom kita beralih ke bahagian terakhir kita, iaitu evolusi teknologi perlombongan. Kita nak bandingkan sikit macam mana peralihan dari cara tradisional ke cara moden ni berlaku. Pada peringkat awal, masyarakat tempatan kita guna cara yang sangat manual.
Nama teknik ni adalah mendulang dan melampan. Ya, kaedah ni memang agak perlukan kudrat, ringkas dan diusahakan pada skala yang kecil. Tapi jangan salah sangka, teknik ni sebenarnya cukup ampuh untuk menyara ekonomi perdagangan orang kita selama berabad-abad lamanya. Malah, yang paling bagusnya, cara ni sangat mesra alam dan tak bawa kemusnahan yang teruk pada ekosistem sungai dan hutan kita. Tapi yelah, bila kemajuan makin pesat dan permintaan dunia makin tinggi, cara kerja pun terpaksalah ditukar supaya lebih agresif. Berbanding kaedah mendulang, pemodal Eropah dan pengusaha Cina mula bawa masuk kaedah industri berskala besar. Mereka mula buka lombong dedah yang sangat luas dan korek terowong yang cukup dalam, macam yang kita boleh nampak sejarahnya dekat Sungai Lembing Pahang tu. Dan paling ketara, menjelang tahun 1912, kapal korek gergasi mula diperkenalkan di Batu Gajah. Perbezaan skala dia tu memang berubah 100% menjadi industri kelas dunia. Ada mungkin terfikir, macam mana pelabur luar ni boleh sesuka hati masuk melombong kat tanah air kita secara sah? Kuncinya terletak pada satu benda ni yang dipanggil konsesi. Konsesi ni secara mudahnya adalah surat keizinan rasmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Pahang contohnya, Sultan Ahmad beri konsesi kepada syarikat Eropah. Melalui instrumen perundangan inilah pemodal asing ni dibenarkan bawa masuk jentera-jentera berat mereka dan kaut galian kita tahap maksimum. Jadi, sebelum kita tamatkan penerangan hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang agak berat. Betul, kekayaan hasil bumi inilah yang dah rancakkan pembinaan bandar moden, bentuk masyarakat majmuk dan letakkan semenanjung kita di mata dunia. Tapi, kena ingat, limpahan kekayaan ini jugalah yang cetuskan banyak konflik berdarah. Contohnya macam Perang Larut. Dan pergaduhan-pergaduhan inilah yang akhirnya buka pintu luas-luas untuk pihak British masuk dan campur tangan dalam urusan pentadbiran kita. Persoalannya, adakah kemajuan luar biasa ni benar-benar berbaloi dengan harga kedaulatan yang terpaksa kita bayar? Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sebab sudi luangkan masa mendalami sejarah kita hari ini dan sampai kita berjumpa lagi.